Assalamualaikum guys. So kembali dalam YouTube aku, Faiz Semut. So selalunya aku buat konten kata-kata ayat deep, nasihat semua kan. So kali ni aku akan buat konten yang menarik, yang lebih menarik. So kalau korang nak tahu, korang kena saksikan. Let's go. So guys, so aku pilih Arsenal, adik aku pilih Chelsea. Lepas tu nombor 2 aku rasa aku akan pilih Barcelona. Dan adik aku kata dia nak MCT. Okay, ngam. Ada 4 lah. So aku nak ringkas je guys. So sekarang ni adalah adik aku. So nampak sikit, tunjuk sikit muka. Okay, aku akan menang dengan mudah, jangan risau. Kau ingat kau boleh menang dengan mudah ke guys? So game pertama kita main SG kan. Alright. So first perlawanan pertama ni kita akan main kosong 3 kali. Banyak ya. 3 kali ya, betul ke dah berapa? Tak apa, 3-3 lah. Sebab aku dah tahu aku akan menang 3-0. Okay. So 2-3. Satu. Dua. Nampak tak 2? 3-0. Nampak tak guys? Saya rasa benda ni budak 5 tahun boleh menang tak? Aduh. Ya lagi. Pada kedua apa? Apa ni? VAR ni? Oh, lawan MC. Okay. So tadi aku kalah Arsenal lawan Chelsea. So ni perlawanan yang kedua Barcelona dengan MCT. Adakah aku akan buat epic comeback di situ? Ya, apa? Nanti kosong dah. Kita kicet lu dah. Tak apa. 2-1 guys. Aku tak kena punya kalah tak lah. Malu tu. Aku tak rasa tumbang tu guys. Macam mana? So nampaknya ni adalah perlawanan final. Aku tak tahu boleh menang ni kan. Tapi aku cuba terbaik lah. So perlawanan final ni antara Chelsea dengan Barcelona. So kau nak 5 game ke apa game? Okay lah 5 Adil lah 5 kan. Okay, kita akan bagi 5 game dekat situ. Perlawanan final lah. Perlawanan paling keempat sikit. Okay. Perlawanan yang ditunggu-tunggu kan. So 2-3. Jom pula. Okay, 1-0. 2-0. 2-0. Okay, aku kosong guys. Tak acik je ni. Memang kalah ni aku ni. 4-0 guys. Tak apa lah, aku tak tahu macam ni 2-5-0 lah guys. Mungkin dia terlalu hebat aku rasanya kot. Dia orang hebat jadi aku macam so betul. Penutup lah kan, aku dah menang final. Aduh. Macam mana perasaan orang kalah? Rasanya macam kita jangan bangga sangat dia macam cepat sangat sebab kita akan kalah ataupun kita akan nampak rasa macam bila kita lihat awal-awal ataupun kita pergi mila awal hakikatnya kita tak tahu penyudahnya adakah kita menang atau kalah. Jadi jangan bangga sangat, tu je lah. So ada kata-kata untuk pada hari ni? Kata pada hari ni macam mana pun kehidupan kita bahagia sangat pun tak kisahlah bahagia macam mana, ada awet kau cantik macam tak kisahlah. Ingat dalam kebahagiaan kau akan ada penderitaan ujung-ujung. Jadi jangan bangga sangat, tu je. So jangan bangga sangat. Jangan bangga sangat. Ya, okay guys. So pada hari ni, so ni adalah konten pada hari ni. So sebab aku tak tahu nak buat apa. Saya buat kata-kata, so korang mesti bosan kan. Saya buat ayat deep, lepas tu asyik buat konten-konten cakap-cakap kan. Macam dah borak kacip lah benda semua apa mengapa. So aku tiba-tiba teringat balik kan idea-idea aku kan. Teringat balik konten-konten, so aku buat ini. Mungkin next time kalau korang ada idea apa-apa ke ataupun ada cadangan apa-apa, korang boleh apa-apa pun korang boleh komen dan support kami.
kita orang ada YouTube, kita orang FS Team. Untuk kita orang semua adik-adik. Lepas tu ada TikTok FS Team, FS Brotherhood sekalipun. Ini adalah personal aku punya YouTube dengan TikTok Faiz Mood. So apa-apa pun korang boleh support kita orang guys. So thank you yang watching this video. Dan korang boleh tengok dan enjoy lah semua video kita orang. Dan boleh komen adakah benda tu okey ataupun tidak. Itu je. Okay guys. Assalamualaikum. Bye bye.